Menurutnya dia hanya mampu kaku melihat anaknya terbujur kaku dalam keadaan mengerikan dengan tangan kiri dan kaki kanan putus. Selain luka parah di pipi, belakang dan bahu. Darah memenuhi tubuhnya. Saya terus menjerit panggil anak-anak yang lain yang tinggal berdekatan untuk datang membantu. Katanya dalam keadaan sebab. Mayat Muhammad Suhairi dibawa ke Hospital Tumpat untuk bedah siasat dan jenazah akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Mukim, Kok Bedollah. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Tumpat, Asisten Komisioner Muhammad Khairi Syafiq mengesahkan kejadian dan memaklumkan suspek berusia 40-an telah ditahan dan dibawa ke Mahkamah Pasir Mas untuk permohonan reman bagi siasatan lanjut. Baik rakan-rakan, pada pandangan saya ini bukan lagi pergaduhan biasa. Ini adalah keganasan berdarah yang berpunca daripada dendam keluarga, isu tanah pusaka dan yang paling teruk, dadah jahanam. Kejadian terbaru di Kampung Kok Bedollah Tumpat ini yang mana seorang pemandu jengkaut mati ditetak sepupunya sendiri. Mangsa ditemukan dalam keadaan menyayat hati setelah ditetak bertubi-tubi hingga lengan kiri putus dan kaki kanannya juga putus. Saya tanya, adakah ini perbuatan manusia atau anda nilaikan sendiri?